Hello, nama saya Nur Natasha binti Nawi dari Seksyen 20 bagi subjek MPU 3192. Kuliah 2 senario pertama. Kenali Ali. Setiap hari, hati Ali dihantui rasa iri hati terhadap rakannya. Bagi Ali, hidup dalam kemiskinan adalah sebuah kegagalan. Dia bertanya, bagaimanakah aku mahu bahagia jika aku tidak punya apa-apa? Adakah hidup ini masih mempunyai makna? Ini pula rakannya Azlan. Dia lahir dalam keluarga kaya raya. Ali, dalam ilmu falsafah, apa yang kamu cari itu dipanggil sebagai kehidupan yang baik. Mengikut ahli falsafah Yunani seperti Aristotle, kebahagiaan atau eudaimonia bukan sekadar memiliki harta yang banyak. Sebaliknya, kebahagiaan berkait rapat dengan tingkah laku yang baik dan kearifan dalam berfikir. Falsafah timur juga mengajar kita bahawa tujuan utama hidup adalah untuk melahirkan insan yang mulia dan mencari ketenangan jiwa, bukannya sekadar mengejar kebedaan. Jadi, miskin harta tidak bermakna hidup kamu gagal. Kamu tetap boleh mencapai kebahagiaan melalui pembangunan diri dan cara berfikir yang betul. Jika kita lihat dalam model falsafah, terdapat perbezaan antara falsafah teoretikal dan falsafah praktikal. Kesedihan Ali berpunca daripada pemikiran yang hanya melihat kepada hasil material semata-mata. Namun, falsafah timur dan Islam mengajar kita bahawa ilmu adalah untuk melahirkan insan yang mulia. Kesejahteraan bukan hanya pada apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakan akal dan logik untuk mencari kebenaran dalam hidup. Azlan mungkin kaya, tapi tanpa kebijaksanaan falsafah, kekayaan itu tidak menjamin kehidupan yang bermakna. Manakala Ali, walaupun miskin, boleh mencapai kehidupan yang baik melalui kearifan dan tingkah laku yang betul. Akhirnya saya dah mula faham. Dia sedar bahawa membandingkan diri dengan Azlan hanya memusnahkan ketenangan jiwanya. Dengan mengubah fokus daripada apa yang tidak ada kepada apa yang boleh diusahakan, Ali menemui makna hidup yang baru. Kesimpulannya, falsafah bukan sekadar teori akademik, tetapi ia adalah alat untuk membantu kita mengurus kehidupan dengan lebih bijak. Makna hidup itu adalah pada tangan kita sendiri.